Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Roka Rocky di sini. Selamat datang ke channel saya, Roka Rocky. Kepada mereka yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe dan follow saya dekat platform social media saya yang lain, Insta, FB dan juga TikTok. So, sekitar setahun yang lepas, Insta360 telah melancarkan ni guys. Insta360 X4. Dan bulan lepas, diorang lancarkan lagi satu, Insta360 X5. So, jom kita tengok apa upgrade yang ada dekat Insta360 X5. Yang ini memang padu guys. So, sebelum kita bincang lebih lanjut kepada mereka yang masih tak tahu lagi kamera 360 darjah ni kamera apa. Kalau korang nampak kamera yang ada dual lens ni kan, depan dan belakang macam ni, ini bermakna ini adalah kamera 360 darjah. Dia record depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Dan untuk Insta360 X5 ni, dia boleh record sehingga 8K 30 fps. X4 ni pun boleh record 8K 30 fps. Tapi Insta360 X5 ni dia lebih banyak penambahbaikan dia. So jom kita tengok apa yang baru dan yang menarik dekat Insta360 X5. Kalau dari depan macam ni, kalau kita tengok kat skrin ni, saya rasa korang pun tak tahu kan mana satu Insta360 X5, mana satu Insta360 X4. So dari hadapan ni, screen view ni memang hampir serupa lah. So bila kita tengok dekat bahagian hadapan macam ni, barulah korang tahu yang mana satu X4 dan yang mana satu X5. So yang dekat depan kita ni, ini adalah yang lama punya Insta360 X4 dan ini adalah Insta360 X5. Design X5 yang baru ni, terutama sekali dia punya wind muff dia ni kan, untuk mikrofon dia ni memang padu guys. Nanti kita cerita. Perbezaan yang paling besar guys, dah tentulah sensor dia guys. Lens dia sekarang, sensor dia jauh lebih besar, 1/1.28, iaitu 144% lebih besar daripada Insta360 X4. Dengan sensor yang lebih besar ni, dah tentulah kita akan dapat detail yang lebih baik dan juga lebih jelas dekat footage-footage yang kita ambil. Kalau kita nak compare dengan Insta360 X4 lah. Pada waktu siang memang lebih kurang sama, tapi detail dan juga kejelasan image, dah tentulah Insta360 X5 akan menang sebab sensor dia lebih besar. Advantage sensor yang lebih besar ni kita akan dapat pada footage-footage dalam keadaan low light, terutama sekali pada waktu malam. Footage kita akan nampak lebih terang. Feature pure video mode Insta360 X5 kali ni memang cukup mengancam. Korang boleh tengok sendiri beza yang saya tunjuk ni antara Insta360 X5 dan juga X4 shoot pada waktu malam pada keadaan low light. Memang jauh beza guys. Insta360 X5 sekarang datang dengan 3 AI chip untuk memproses footage-footage yang kita dah capture, and footage-footage ni dia akan analyze mana yang terang, mana yang backlit, semua korang jangan risau, confirm dia proses dengan baik. Sebelum ni Insta360 X4 cuma pakai satu sahaja processing chip. Insta360 X5 sekarang pun datang dengan feature HDR. Korang boleh turn on ataupun turn off, and korang boleh shoot sehingga 5.7K 60 fps. So dengan feature HDR ni, korang jangan risau footage korang ada jadi gelap ke sebab backlit kan. Dia akan pastikan subjek sentiasa terang kalau subjek berada di hadapan cahaya, and dia akan memastikan warna-warna sekeliling korang pun nampak cantik dan juga natural. And sekarang ni saya menggunakan selfie mode ataupun dia orang panggil yang features baru ni Insta Frame, di mana korang tak perlu lagi bersusah payah nak frame korang punya shot after ataupun post production. Sekarang ni dia terus buat direct internally, so sangat-sangat memudahkan. Bercakap tentang vlogging, internal microphone untuk Insta360 X5 kali ni, saya rasa dia punya setup memang padu. Sebab
suara saya yang korang dengar ni macam kita menggunakan wireless mic. Sebab sistem internal microphone sekarang ni memang padu, and dia boleh separate tau antara suara saya dan juga suara ataupun bunyi-bunyi di sekeliling saya. Itu yang menarik ni. Kebanyakan action camera gagal berbuat sedemikian. Selalunya action camera dia record secara menyeluruh. So kalau background noise korang kuat, suara korang akan tenggelam dalam background noise tu lah. Dia sekali kan. Tapi Insta360 X5 ni dia boleh asingkan, and suara kita ataupun audio suara kita macam kita pakai wireless microphone. Wind protection design dia pun sudah berbeza. So sekarang bila korang mount korang punya X5 ni dekat motosikal korang, let's say, bunyi angin tu dah kurang sangat-sangat banyak kalau kita compare dengan X4. Korang boleh dengar sendiri. Dan lagi satu yang menarik adalah replaceable lens. Insta360 X5 ni sekarang korang boleh beli replacement kit dia, lens replacement kit dia, and korang boleh tukar sendiri lens tu kalau let's say korang punya kamera terjatuh dan cala. Replacement lens kit ni pun tak mahal sangat, dalam 100 lebih je untuk satu lens, and korang boleh beli and korang boleh pasang sendiri. So memudahkan. And lens dia ni pun tahan lasak dan tahan cala guys. Melainkan korang jatuh dengan kadar yang sangat kuat, barulah dia cala. Dan yang paling best guys, ni magnetic mount ni, akhirnya kita dah boleh pakai ni tanpa pakai apa-apa attachment. Saya ada banyak ni. Ni sama dengan Insta360 Ace Pro. So kenapalah awal-awal dulu tak buat benda ni kan. X5 ni juga boleh connect dengan intercom dalam helmet korang. Sebagai contoh, saya boleh connect dengan Kado dan juga Reso saya. And korang boleh record audio menggunakan mikrofon intercom korang. Korang dengar ni. Alright, sekarang ni saya record audio menggunakan intercom helmet saya ni. So, saya ada 3 intercom yang berlainan jenama. Dia tiga-tiga intercom ni boleh connect secara wireless dengan Insta360 X5. Dan dia boleh auto connect kalau kita off dan onkan balik device kita. Dua-dua device lah. Ada satu lagi cara kalau korang nak bermotovlog menggunakan wireless system dengan Insta360 X5. Jom. Cara kedua adalah kita menggunakan wireless microphone. So saya ada wireless mic saya ni, and dia boleh connect secara terus dengan Insta360 X5, and boleh auto connect juga. Itu yang best tu. So bila dia dah kenal device korang, bila korang on mikrofon korang ni, dia akan auto connect. And audio dia pun best juga guys, boleh diguna pakai. So siapa-siapa yang nak motovlog, nak bermotovlog macam ni, boleh lah. And sekarang ni saya menggunakan single lens punya recording. Insta360 X5 ni dia boleh bertindak sebagai action camera juga. And yang lagi best ya, kalau korang mount dekat depan macam ni, dekat depan handlebar ni kan, korang boleh tukar-tukar view. Korang nak view pandang korang boleh, korang nak view pandang depan pun boleh. Kejap tukar, tekan je switch kamera. Tengok dia dah switch ke depan pula. So ini menarik jugalah kan. And kalau korang record single lens punya mode ni, dia tak adalah pakai banyak sangat data macam kalau korang record 360. Record 360 dia pakai banyak data kan, sebab dia record semua arah. So ini korang record depan atau belakang sahaja. Kita tukar balik ke sini. Stabilization dia pun memang ngam. And korang tengok awan-awan cantik kan. Itulah function dia. AI chip yang 3 biji AI chip tu. Dia random baik punya, untuk memastikan korang punya footage cantik, clear.
Dan segala features-features yang ada dekat model-model Insta360 yang sebelum ni, contohnya macam motion gestures kan, pun ada dekat Insta360 X5 ni. Dan dia ada tambah satu lagi, iaitu twist to record. Pusing untuk record. Contohnya kita pakai pole macam ni panjang kan. Kadang kalau tinggi sangat kita tak sampai kan. So ini kita boleh twist sahaja. Tengok 1, 2. Dia record. So bila dah tinggi sangat tu, korang nak stop recording, korang pusing lagi 2 kali. 1, 2. Dia berhenti record. Alright, so sangat-sangat memudahkan function lah orang kata kan. So kepada mereka yang selalu buat video, kerap buat video lah orang kata macam saya kan, hampir setiap hari kita record. So saya rasa kalau korang ada Insta360 X4 and korang nak upgrade ke Insta360 X5, saya rasa sangat-sangat bagus lah, sebab kita kadang-kadang kita shoot sampai ke malam kan. So yang Insta360 X5 ni dia boleh cover untuk korang shoot dalam keadaan low light. And kalau korang orang kata occasional ataupun yang shoot video suka-suka, saya rasa kalau korang pakai Insta360 X4 pun dah mencukupi. So kalau korang berminat, korang bolehlah tekan link-link yang saya letak dekat bawah, ataupun korang boleh tunggu Insta360 punya summer sales. Diorang kan suka buat summer sales kan, yang akan berlangsung pada 27 hari bulan 5 sehingga 11 hari bulan 6. 27 Mei sehingga 11 Jun. So diskaun diorang bagi daripada 10% sampailah ke 40%. Yang Insta360 X4 ni diorang bagi sehingga 28%. Saya tak silap saya S Pro diorang bagi sampai 40%, and ada a few models lain lah. Alright guys, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa upgrade. Kalau ada X3, upgrade X4. Kalau ada X4, upgrade X5. Bye.